Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang berusaha Puan Azlina binti Imam Bukhari, Ketua Cemerlang Sam Bestari yang berusaha Puan Siti Nur Rashikin Ketua Ansar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Suhaini binti Ramli, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Zilhuda binti Muhammad Nur, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, Barisan Kaunselor, Guru-Guru, para pengawas, pengawas media, pembimbing rakan sebaya, pengawas badar, pengawas koperasi dan ahli kuarter master serta murid-murid bani dan banat yang dikasihi sekalian. Sekali lagi dipanjatkan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berhimpun dalam Majlis Watikah Pelatihan Kepimpinan Al-Fatih Sam Bestari bagi tahun 2026. Untuk pengetahuan hadirin, pada hari ini kita akan menyaksikan Watikah Pelatihan Badan Kepimpinan Sekolah yang terdiri daripada pengawas, pengawas media, pembimbing rakan sebaya, pengawas badar, pengawas koperasi dan ahli kuarter master yang akan dilantik dan menerima watikah masing-masing. Majlis yang penuh simbol ini juga merupakan satu amanah yang akan dipikul oleh mereka. Baiklah, hadirin sekalian, bagi menyempurnakan acara majlis, dengan itu menjemput Puan Suhaini binti Ramli untuk menjemput dan mengiringi yang berusaha Puan Azlina binti Imam Bukhari, Pengetua Cemerlang Sam Bestari untuk naik ke atas pentas. Majlis mempersilakan. Saya akan umumkan nama bermula dari kuarter master dan seterusnya. Bagi kuarter master, dipersilakan Firdina Nasuha binti Muhammad Alauddin, Setiausaha bagi kuarter master. Seterusnya dipersilakan Was Al-Qarni bin Mazli, Timbalan Pengerusi Kuarter Master. Seterusnya dipersilakan Pengerusi Kuarter Master Raja Siti Nur Alaisha binti Raja Zulkhairi. Baiklah, kita teruskan kepada pengawas badan. Dipersilakan Saudara Muhammad Amzar Muhaimin bin Abu Talib, Bendahari Badar Sambes 2026. Seterusnya dipersilakan Aisyah Umaira binti Muhammad Sa'ad, Setiausaha Badar Sambes 2026. Seterusnya, bagi pengawas koperasi dipersilakan Ahmad Aidin Naufal Ahmad Razwan Berdahari. Seterusnya dipersilakan Naib Setiausaha Muhammad Dini Syafi bin Muhammad Saifullah. Seterusnya dipersilakan Setiausaha Koperasi Anis Syafika binti Ahmad Samhan.
Seterusnya dipersilakan Naib Pengerusi Koperasi Nur Akila Zahra binti Muhammad Arif. Seterusnya dipersilakan Pengerusi Pengawas Koperasi Muhammad Haris Darwish bin Andi Sofyan. Bagi pengawas media dipersilakan Naib Bendahari Marisa binti Nazmi. Seterusnya Bendahari Muhammad Azri Hakimi bin Azizul Fahmi. Seterusnya bagi jawatan Setiausaha Pengawas Media dipersilakan Sarah Badrisya binti Syahriman Hadi. Seterusnya dipersilakan Naib Pengerusi Nur Azwa Safrina binti Azhar. Seterusnya dipersilakan Pengerusi Pengawas Media Muhammad Muaz Hikmi bin Muhammad Rizal. Seterusnya dipersilakan bagi pembimbing rakan sebaya Naib Bendahari Muhammad Nur Iman bin Zainal Abidin. Seterusnya Bendahari PRS Radiatul Mardia binti Taqiyuddin Amini. Seterusnya dipersilakan Naib Setiausaha Nur Hadif Rifki bin Nur Hisham. Seterusnya dipersilakan Setiausaha Farah Akila binti Muhammad Mafruhi. Seterusnya Naib Pengerusi dipersilakan Aina Syafika binti Ahmad Hafiz. Seterusnya Pengerusi dipersilakan Muhammad Afiq bin Muhammad. Baiklah, kita teruskan dengan Majlis Tertinggi dalam Kepimpinan Pelajar. Saya persilakan Aufa Zuna binti Sa'rani, Penolong Kesihatan, Sukan dan Film. Seterusnya Muhammad Naufal bin Muhammad Zaki, memegang portfolio unit kesihatan, sukan dan kurikulum. Seterusnya dipersilakan Nur Irdina Fatih binti Ahnas, penolong ketua unit pembangunan dan fasiliti.
Seterusnya dipersilakan Nur Huda Khairina binti Muhammad Rizal, penolong Ketua Unit Pembangunan dan Fasiliti. Seterusnya dipersilakan Ahmad Irfan bin Ahmad Nazri, juga penolong Ketua Unit Pembangunan dan Fasiliti. Seterusnya dipersilakan Muhammad Danish bin Arif, Ketua Unit Pembangunan dan Fasiliti. Seterusnya dipersilakan Sofia Zahra binti Marzuki, penolong Ketua Unit Program dan Protokol. Seterusnya dipersilakan Ketua Unit Program dan Protokol Muhammad Syifa Hibzi bin Muhammad Rizal. Seterusnya dipersilakan penolong Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan Nur Umaira binti Zul Arafat. Persilakan Muhammad Nur Hakim bin Borhan, Ketua Unit Kebersihan dan Keceriaan. Persilakan penolong Ketua Unit Disiplin dan SSDM 2 Alisha Iwani binti Saiful Fadhil. Seterusnya dipersilakan Nur Sayyidah Nafisa binti Muhammad Nasri, penolong Ketua Unit Disiplin dan SSDM 1. Seterusnya, Muhammad Nafis Ashraf bin Muhammad Nazri, memegang portfolio Unit Disiplin dan SSDM. Seterusnya, dipersilakan Sri Husni Nisrina binti Nawawi, penolong Ketua Unit Nutrisi dan Kualiti Makanan. Seterusnya dipersilakan Muhammad Sofwan bin Saiful Akbar, Ketua Unit Nutrisi dan Kualiti Makanan. Seterusnya dipersilakan Putri Zahra Azalia binti Mansur, penolong Ketua Unit Akademik dan Multimedia. Seterusnya dipersilakan Muhammad Nafhan bin Syafi'i, Ketua Unit Akademik dan Multimedia. Seterusnya dipersilakan Aina Musfira binti Muhammad Saiful, penolong Ketua Unit Badar dan Karomah Insaniah. Juga merangkap penolong Ketua Badar. Dipersilakan seterusnya Abdul Muiz bin Abdul Rahim, Ketua Unit Badar dan Karomah Insaniah. Dia juga merupakan Ketua Badar. Dipersilakan seterusnya Siti Nabiha binti Muhammad Abdul Rashid, Bendahari 2. Seterusnya dipersilakan Bendahari 1 Daniel bin Suharni. Seterusnya dipersilakan Nur Husna Khalisha binti Muhammad Rizal, Setiausaha 2 bagi Korporat dan Perhubungan.
Seterusnya dipersilakan Nur Alif Imran bin Muhammad Nur Fahmi. Setiap satu memegang portfolio surat dan dokumentasi. Dipersilakan Nur Amna Nafisa binti Muhammad Fazli, Naib Ketua Umum 2, memegang portfolio hal ehwal asrama. Seterusnya dipersilakan Muhammad Wiam Hasani bin Muhammad Hazami, Naib Ketua Umum 1, juga memegang portfolio hal ehwal asrama. Seterusnya dipersilakan Nur Kamila binti Muhammad Lutfi, Timbalan Ketua Umum. Seterusnya, sekarang saya menjemput Ketua Umum Ahmad Faik Mukri bin Muhammad Nasri untuk menerima watika pelantikan kepimpinan Al-Fatih Sampestari bagi tahun 2026. Dijemput kepada Puan Pengetua untuk melekatkan pin pengawas kepada Ketua Umum bagi tahun 2026. Sekarang saya menjemput kepada semua barisan para pentadbir untuk naik ke atas pentas bagi sesi fotografi bersama dengan Barisan Kepimpinan Al-Fatih Sampestari 2026. Satu, angkat satu. Terima kasih. Majlis merakapkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua kerana sudi menyempurnakan majlis penyerahan watikah itu tadi. Hadirin sekalian, dengan penyerahan watikah pelantikan tersebut, maka dengan ini rasmilah sudah pelantikan jawatan Badan Kepimpinan Al-Fatih bagi tahun 2026. Untuk itu, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Ahmad Faik Mukri bin Muhammad Rosdi untuk mengetuai bacaan ikrar kepimpinan sekolah. Majlis mempersilakan.